malam ni nak jalan pergi taman. Jalan sana sekarang ni malam sangat, tak adalah sejuk sangat, sedang je lah. 20 darjah Celsius je. 25 lah. 25 Dalam vlog kali ni, kita orang pergi 3 taman yang memang sangat-sangat cantik, iaitu Al-Khali, Al-Masar dan juga Al-Forsan. Okey, taman-taman kat sini memang luas. Bila sampai je, korang mesti akan terkejut sebab taman dia bukan biasa-biasa. Yang paling kita orang suka, taman dekat sini besar, bersih dan juga terjaga. Malam yang kedua, kita berada di Al-Masar, taman boleh kata taman lah beriadah lah kat sini. Kat sini taman ada security yang sentiasa ronda, jadi rasa lebih selamat. Tandas pun bersih dan selesa. Tak perlu risau kalau bawa anak-anak atau family. Laluan dekat Al-Masar ni, kalau korang tengok, ada lorong khas untuk orang yang berjalan kaki dan juga lorong khas untuk berbasikal. Jadi semua orang boleh berada dengan selesa tanpa gangguan ataupun tanpa mengganggu orang lain. Tempat untuk beriadah memang sangat banyak. Ada playground, ada kawasan lapang, ada track jogging. Satu lagi dekat sini, waktu malam dia sejuk. Time ni bulan 2. So masa bulan 2 ni tengah waktu sejuk lagi lah. Okey, malam sekitar 18 sampai 23 darjah Celsius. Tak panas macam waktu siang, angin pun sejuk je. Memang syok duduk dekat luar sampai malam. Overall memang best sangat dekat area sini. Apa yang korang tengah lihat sekarang ni adalah rumah-rumah dekat Abu Dhabi. Dia design dia bermacam-macam design lah, ikut tuan tanah tu sendiri lah. Tapi apa yang uniknya, rumah-rumah ni dia kira satu compound. Apa satu compound tu? Sebenarnya satu pintu tu dia ada satu keluarga yang besar. Dan anak-anak dia kalau kahwin semua dia akan tinggal sekali. So satu compound ada satu keluarga, satu pintu ni.
Lepas puas jalan-jalan dekat taman, malam pula kita orang pusing sekitar Abu Dhabi. Memang lain vibe dia bila waktu malam. Cuaca pun sejuk, sekitar 18 sampai 23 darjah Celsius. Jadi memang sedap sangat hirup udara malam dekat sekitaran Abu Dhabi. Satu benda yang kita orang perasan, surau dekat sini pun besar-besar. Ada yang nampak macam masjid dah, cantik, bersih dan selesa. Dekat taman pun senang nak cari tempat solat. Lepas tu perut pun dah mula lapar. Jadi kita orang singgah makan dekat Burger Junction yang Kak Ira suggest. Memang sangat sedap dan kita orang wajib try dekat area Abu Dhabi ni. Yang bestnya, parking je kereta, tak payah turun pun. Duduk je kat dalam kereta. Nanti waiter tu datang bawa menu. Lepas kita orang order, dia orang pun hantar makanan dekat kita. Memang servis lain macam VIP pula kan. Overall memang best sangat. Lepas pergi taman tadi, kita orang pun kenyang dan tidur.